Syarat yang kedua, kita nak nasihat orang, qalbun salim, hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera. Itu syarat yang kedua. Hati kita mestilah sejahtera. Maksudnya dalam hati kita tak ada dengki kepada orang. Tak ada rasa benci kepada orang mukmin. Tak ada rasa kita tu lebih baik daripada orang. Kita ahli masjid lebih baik daripada orang yang sik datang masjid. Kita ahli agama lebih baik daripada orang yang sik ahli agama. Ia bukan hati yang sejahtera. Selagi mana kita rasa baik, maka belum lagi kita orang baik. Kerana apa? Al-Quran sebut syaitan suri kata kepada Allah Ta'ala, bila Allah suruh syaitan sujud kepada Nabi Adam, apa syaitan kata? Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripadanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku daripada api dan kau ciptakannya daripada tanah. Ni lebih baik tanah atau api? Api dah lebih baik dari sudut pemikiran syaitan, iblis. Dari pandangan iblis dia kata, oh aku lebih baik daripadanya. Tapi di sisi Allah tidak. Macamnya di sisi kita, pemikiran kita, kita madah, oh aku datang masjid, maksudnya aku lebih baiklah daripada orang yang datang masjid. Itu di sisi kita. Di sisi orang belum. Di sisi Allah belum. Sebab ialah kita nak sampaikan nasihat, cek, periksa, langgar diri kita. Lidah kita baik, hati kita baik, maksudnya niat kita nak sampaikan nasihat itu bukanlah untuk kita merendahkannya, bukanlah untuk kita apa. Niat hanya semata-mata kerana Allah. Niat untuk kita nasihat diri kita pun, kalau orang lain terima, alhamdulillah. Dua syarat yang guru saya sebut untuk menasihat orang. Kalau dua syarat itu terpenuh, insya-Allah nasihat itu akan sampai ke dalam hatinya. Sebab satu kata-kata yang lahir daripada lidah hanya masuk ke dalam telinga. Tapi kalau kata-kata datang daripada hati, akan masuk ke dalam hati. Sebab ialah kadang-kadang kita pelik, kena orang sik dengar nasihat kita. Kena orang sik terima nasihat kita. Yang pertama kita cek dulu. Bukan kita cek orang tu pun, cek diri kita pun. Oh aku tu, adakah tadi aku betul-betul ikhlas nak nasihat? Adakah aku tu rasa aku tu lebih baik daripadanya? Ataupun aku nasihat hanya semata-mata nak rendahkannya? Cek diri kita pun. Kita dah cek, oh okey elok. Maksudnya kalau diri kita dah okey, dah elok, maksudnya kekurangan tu ada padanya. Yang belum, hatinya belum jujur, belum sidik untuk terima nasihat. Jadi kita dah selesai lah. Urusan kita sudah selesai. Jadi malam tu hanya sekadar sampaikan nasihat untuk diri saya sendiri dan juga untuk kita kongsi sama-sama.